Guys, hari ni ada isu panas berkaitan dengan laporan Bloomberg. Bloomberg ni memang banyak buah hal lah guys. Kan? Wukong City, Bloomberg. Azam Belen, Bloomberg. Mafia Korporat. Banyak sangat yang Bloomberg tahu ni. Macam mana Bloomberg boleh tahu? Kan? So hari ni guys, untuk saya rasa ramai yang dah tahu dah. Hari ni, laporan daripada Bloomberg. Yang mana Anwar telah backup Azam Belen lah. Yang mana sepatutnya laporan berkenaan dengan siasatan ke atas Azam Belen tu telah didedahkan lah. Tetapi dikatakan dia tidak didedahkan. Jadi, saya nak kongsi sikit kenyataan daripada awak peguam lah, Tuan Rafiq. Tuan Rafiq hari ni peguam lah, peguam Cikgu Bat juga. Peguam kita semua, peguam rakyat. Hari ini Bloomberg terbit lagi. Kali ini dakwaan Anwar Ibrahim mahu siasatan jawatan kuasa bebas ke atas Azam Baki dilewatkan kepada rakyat agar elak persepsi negatif menjelang pilihan raya yang dikatakan tahun ini. Ini persoalan yang Tuan Rafiq maklum lontarkan. 2, laporan Bloomberg juga nyatakan Azam Belen sedang aktif melobi jawatan ahli Dewan Negara, senator dilantik oleh Tuanku Agong atas nasihat Perdana Menteri. Guys, saya stop kat sini Come on. Kita kena rasional, saya nak kita rasional, tarik nafas. Kita fikir, kita cuba jawab sama-sama. Engkau rasa dakwaan Bloomberg ini menyatakan Azam Belen sedang melobi jawatan ahli Dewan Negara, senator, untuk dilantik oleh Tuanku Agong atas nasihat Perdana Menteri. Kau rasa logik? Kau rasa Azam Belen tu, kalau dia pencen daripada Pesuruhjaya SPRM, dia nak jadi senator ke? Bila saya baca kenyataan Bloomberg ni, kita kena fikir guys. Takkanlah aku dah Pesuruhjaya SPRM, aku nak turun pangkat jadi senator. Nak buat apa? Betul tak kan? Nak buat apa ni? Tapi dakwaan Bloomberg ni menyatakan bahawa Azam Belen sedang melobi. Azam Belen tak payah lobi kan? Dia picit telur je. Azam Belen tak payah lobi. Dia picit telur je. Menggelegak orang. So, ini kenyataan Bloomberg Dan begitu juga yang pertama tadi tu. Dakwaan Anwar Ibrahim mahu siasatan jawatan bebas Azam Baki dilewatkan kepada rakyat agar elak persepsi negatif menjelang pilihan raya yang dikatakan tahun ini. Guys, sorry lah daripada itu hari kita tanya-tanya. Siapa yang bagi maklumat dekat Bloomberg ni? Betul tak guys? Mestilah ada someone yang bagi maklumat dekat Bloomberg. So Bloomberg boleh dedah kan? Sebab orang lain tak tahu. Contoh macam Wukong City. Apa lagi? Macam mana Bloomberg tahu ni? Kau rasa siapa yang bagi maklumat dekat Bloomberg ni? Siapa yang bagi info dekat Bloomberg? Saya nak ajak kita fikir ni. Kena fikir guys. Dengan saya ni memang kena fikir lah. Tu pasal ada orang blog tak suka. Siapa yang bagi maklumat kat Bloomberg? But dalam masa yang sama, sampai ambil ke atas Bloomberg. Tak ada guys. Tak ada kena saman. Non kunyit kata nak saman guys. Tak saman-saman. Menteri Komunikasi kata nak saman. Tak saman-saman. Bukan saja tak saman-saman. Masih pakai pas media. Pas media dia tak tarik. Tak tarik pun pas media dia. Berapa kali dah dia fitnah kerajaan ni? Kalau nak kata fitnah lah. Dibenarkan beroperasi. Bebas. Tak ada apa-apa pun. Kau tak pelik ke? Kau tak pelik ke? Kalau tanya dengan saya lah Nombor 4 ni. Sekejap. Belum habis lagi. Sebelum ini, Bloomberg juga telah keluarkan isu saham milik Azam Baki berjuta ringgit serta isu mafia korporat yang juga libatkan Farhaj Wafas Sawado. Kedua mereka amat dikenali Anwar Ibrahim. Guys, saya tahu korang cakap nak timbal labok ni. Korang dah tahu siapa dah ni. Korang dah tahu siapa di sebalik Bloomberg ni. Siapa yang bagi info, siapa yang selalu maklumat.
Sehingga kini juga artikel-artikel Bloomberg belum diturunkan oleh MCMC ataupun agensi kerajaan terkait dengan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Pejabat Bloomberg masih beroperasi. Guys, okey. Siapa? Kalau dah pakai Bloomberg, serang Azam Belen, serang Farhas, termasuklah mengaitkan dengan istana. Non kunyit lah korang ni. Non kunyit le. Siapa lagi? Guys, tanya dengan orang lama. Kau kena tanya orang lama non kunyit punya peranan ni. Mungkin korang, okey, ni saya pun tak tahu. Bab orang cerita, Datuk Ron cerita, berapa orang lagi dah cerita. Waktu non kunyit timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, 97, 96 tu, dia dah mula susun semua orang dia. Utusan, media prima, semua. Media semua orang dia. Lambung dia. Cerita pasal dia ni lama. Semua dah susun dah ni. 97 tu, itu yang Anwar Menteri Ekonomi terbaik ASEAN tu. Itu yang ramai orang percaya. Oh, Menteri Ekonomi. Itu yang pasal orang percaya. Hari ni baru kau tak percaya. Dulu kau percaya. Sebab media main. So, media ni semua kartel non-kunyit. Dia dah susun semua dah ni. Untuk angkat non. Nampak ada hero, superhero lah. Macam-macam lah. Apabila 1998, non-kunyit dipecat. Ni saya nak cakap ni. Ni best. Ni part yang best ni. Non-kunyit dah kontrol media. Dah kontrol media ni. Orang-orang ni semua dia dah letak dah ni. 1998. Apabila Tun Mahathir pecat dia, media sat siapa? Guys, media sat siapa? Ni semua orang-orang non-kunyit ni. Yang non-kunyit susun ni, 98 bila non-kunyit dipecat, media-media yang orang non-kunyit sat siapa? Sat Tun Mahathir. Hey, non-kunyit. Ni, wala non ceplos semua ni. Kau susun lah kau nak susun. Kau buat lah apa kau nak buat. Ni Tun Mahathir lah. Sama lah macam hari ni. So, sekarang ni, dalam isu Bloomberg ni guys, ini non-kunyit punya kerja. Non-kunyit. Apa motif dia? Teruskan kunut Nazilah. Pecahkan pakatan mereka. Guys, kalau kita tak nampak lagi, tak tahulah. But kalau tanya dengan ceploh-ceploh mangkuk-mangkuk ni, itulah kunut Nazilah, makan diri. Apa bodoh lah diorang ni. Benak otak. Inilah kesan kunut Nazilah. Teruskan kunut Nazilah. Pecahkan pakatan mereka. Sebab apa? Masing-masing tamak. Jadi guys, kau kena baca tengok dekat muka buku apa lawyer kita, Tuan Rafiq. So, Syaan, hebat kan? Inilah dia guys. Politikus, apabila dia kemaruk dengan kuasa, dia berada di puncak kuasa, dia akan berebut lah. Sebab kehendak. Itu sebab kenapa saya selalu bertanya pada diri. Saya selalu bertanya pada diri tau. Tun Mahathir ni takkanlah tak ada. Betul. Dulu juga takkanlah tak ada. Tapi bila saya cek, tak jumpa satu pun. Sampai saya pernah tanya pasal saham. Bang, orang politik bang. Orang politik mesti ada saham. Betul? Betul tak? Orang politikus mesti ada main share saham. Tun Mahathir Perdana Menteri kot. Waktu dia Perdana Menteri tu, waktu ekonomi tengah naik dengan Tun Naim tu, takkan Tun Mahathir tak ada mana-mana saham? Ya, tak ada. Tun Mahathir tak ada saham. Dalam politik ni, benda nak buat duit paling mudah, saham lah. Itulah duit paling mudah. Sebab dia tahu market, dia boleh kacau market. Macam non-kunyit buat lah. Tak ada guys. Sebab apa? Bukan pada diri dia. Tak ada kehendak pada diri dia. But non-kunyit ni kau tengok lah. Takkan nak kata non-kunyit clean? Ada yang kata non-kunyit clean?
Tu sekarang ni diorang tengah berebut harta karun ni. Bergaduh-gaduh dah ni lah. Bukan sikit guys. Billion. Anwar kan sebut billion. Itu semua duit siapa? Duit kita. Duit rakyat. Kalau tak nampak lagi tak tahulah guys. Termasuk UMNO lah ni. Termasuk UMNO lah tu. UMNO di bahagian dia sakau. PKR bahagian dia sakau. Rumah urut pun PKR pergi pau lah. Kat masa maju ni, ada tengok video tu kan? Ada tengok tak video yang PKR pergi pau tu? Pergi masuk rumah urut, pergi pau tu. Cakap dia boleh bagi perlindungan. Dah lah parti kunyit. Lendir sekali lah. Parti kunyit lendir rakyat. Tambah L, lendir. Parti kunyit lendir rakyat. Dah lah kunyit, lendir pun kau sapu. Betul jijik. Tapi Salim Kunyit Konggang, dia kata yang makan pau. Kan? Dia kata dia makan pau, pusat urut, danau kota ni. Dekat dengan siapa lah kawasan maju ni? Lah. Ada geng Cion Spender tu bagi tahu dia ada bukti, dia kata inilah yang makan pau. Makan pau apa? Pau kacang aku makan lah, gila. Nak makan duit-duit lendir ni tak ada lah. Bukan macam korang. Parti kunyit lendir rakyat. But guys, inilah mereka yang sedang kemaruk kuasa. Kita teruskan kunut nazilah. Kita tengok peperangan mereka ni. PRU guys. Kita akan pergi pada PRU. Okey. Mafia korporat.